Okay guys, so hari ni aku pergi ke satu tempat di kampung aku. Nama dia Leisure Garden at Sepang. Dekat gila dengan rumah aku, seminit je naik motor. Dekat gila. Okay, so let's go. Nampak tak? Naik motor je. Okay, ni tempat dia. Marilah kita masuk. Ni harga tiket dia dekat atas ni. Dewasa 15, kanak-kanak dengan senior citizen RM10. Untuk non-citizen 30, dewasa kanak-kanak 15. Setiap hari buka 10 sampai 6, weekend 9.30 sampai 6, Selasa tutup. Okey, let's go masuk. Kita masuk-masuk je, kita dah nampak ada burung-burung burung-burung. Ni ada. Ni pun burung juga. Burung-burung. Burung aku. Ni boleh ambil gambar kat sini. Okey. Ada macam-macam jenis burung ya. Boleh gambar kat sini? Boleh. Ni ada swan. Macam tempat nak bergambar. Ui, seram pula saya. Kita ni lebih muatan. Ni tempat swan lah. Bergoyang. Dia bergoyang. Ni ada swan. Okey, tasik. Bunyi je. Okey. Adik saya. Okay, let's go. Kita masuk sana. Bergoyang-goyang lagi. Let's go. Okay, kita teruskan. Ni banyak burung-burung. Kalau disangka macam ni, burung-burung ni tempat duduk. Dalam ni ada apa? Dalam ni ada apa, dik? Angsa ke? Ada ke? Dia dah keluar kat sini. Ni tempat tinggal dia lah. Setiap tempat ni ada dia punya nama saintifik dia. Okey. Kat sini ada mini hedgehog. Ni kat dalam ni. Boleh pegang. Makanan boleh beli kat situ. Ni tadi kita pegang ni. Kita pegang dia. Ni yang ni kita tak pegang tadi. Hai. Boleh pet dia. Kat sini mostly kebanyakan haiwan kita boleh pegang. Tengok, dia suka. Dia suka. Tak ada. Dia kasar-kasar. Boleh pegang tak? Boleh pegang. Nak try ulas dia nak ni. Ya Allah kau. Ini namanya Sophia. Ini Sophia. Boleh pegang sini. Dia tak terbang ke? Sophia, nanti Sophia. Dia makan ular tadi. Tak ada. Dia nak saling kulit ni, nampak tak ni? Tadi aku pegang dia lepas tu. Tapi lepas tu kawan aku lari-lari sebab dia takut dengan kambing. Tak adalah, dia baiklah. Buat apa? Buat boleh kat rumah sebab dia tak ada. Sebab pusing sini lah, dek. Tak nampak pula ularnya. Cahaya dari sini. Daripada Australia. Dia tak ada bisa kan? Tengok dia sama color dengan ular. Kebetulan sama color. Boleh letak kat kereta warna oren kan? Tengok dia tak ada gigit lah. Tak apa ke dia tak ada. Try buat rantai. Meh. Boleh. Okey, yang ni nama siapa? Ini oren. Dia nama macam saya. Tak oren juga? Oren juga. Saya oren. Ini pun oren. Ini Lisa. Kau ada Lisa. Itu Kamalia. Ni ya. Ni boleh pegang tau. Dia tak gigit. Dia nak salin kulit kan? Dia ekor dia nak salin kulit. Tapi Jadi belum kalau lagi. cucak dia tak tentu. Kadang-kadang ekor, kadang-kadang kepala. Tengok ular ni. Merangkak-rangkak kan. Tapi dia yang ni, dia tak ada bisa ular ni. Soyong. Dia jenis tak ada. Dia dekat mana tadi? Dekat Australia. Ini daripada Australia. Ular jagung kan? Ular jagung dekat Australia. Tapi dia paling besar
Dia boleh lagi dua kali ganda besar. Sama dia. Tak adalah macam ular sawa tu. Tak. Besar lagi. Okey, tengok kawan oren. Oren dengan oren berkawan. Okey, kita nak pergi tempat lain pula. Dia marah. Okey. Mari kita pergi tempat lain pula. Kita letak sini. Pandai turun. Pandai turun. Ini Sophia. Dia pegang adik. Dia pegang lah. Tak ada. Sophia tak ada. Dia baik. Ini ada seekor je kat Malaysia. Oh. Dia ada banyak. Cuma yang baru lahir ni first lahir kat Malaysia. Oh, ni lahir kat Malaysia. Asalnya daripada mana? Malaysia juga. Kau asal luar negara Bulu dia orang buat sini tak sini. Tengok. Tu lah. Tengok adik ni. Mari sini. Sophia. Sini Sophia. Jom. Sophia. Let's go. Kau boleh beli makanan, Dik. Sekejap ya. Okey, makanan boleh dibeli di kaunter. Ni animal food. RM3 saja. Okey, let's go. Kita jumpa dengan haiwan-haiwan. Memang bising sikit ya, tapi yang kat luar ni kadang dia orang akan kejar korang. Dia tahu. Tengok tu. Alah kiawa. Aiga. Kau bagi je, Dik. Bagi je. Boleh bagi. Bagi je. Bagi je. Jangan bagi kat orang yang sama, bagi yang lain. Bersihkan sikit, bersihkan. Takut ada batu. Gigi kau nanti ompong lagi. Mana yang belum makan? Ni yang janggut belum. Aku pun tak tahu mana satu yang makan tu. Gigi dia tu macam orang. Dah. Okey, sini boleh bagi makan. Boleh. Yang kat luar pun boleh bagi makan. Ni kuda. Kuda boleh bagi makan. Bagi je. Bagi je. Nah. Aku yang seram. Woi, dia marah. Takut bagi kuda makan. Mulutnya besar. Ya. Tu yang seekor lagi. Kau dekat situ kan digigit beg kau tu. Tak ada. Ya. Okey je. Awak, kita nak bagi makan tapi kita takut awak. Seram. Kita nak bagi awak makan. Takut. Nanti awak bunyi. Awak. Tangan kau yang kena makan. Busuk sangat tadi takut. Kita takut nak bagi awak makan ni. Boleh ke? Weh, takutlah. Yang ni walaupun besar tapi dia pakai bibir dia je. Ya ke? Kejap. Ini bibir dia. Tadi dia bunyi, yang ni. Dia terus pakai gigi. Oh ya. Bibir dia. Tu patut nak macam ni ke macam mana? Boleh. Macam ni je? Tak apa? Boleh itu macam. Boleh macam? Boleh. Mari. Kambing berani, ini takut. Pegang pun boleh. Pegang macam ni pun boleh. Macam ni lah. Boleh tak? Kau pun takut? Okey. Jangan gigit ya. Oh, yelah. Dia guna bibir je. Dia tak gigit. Dia pakai. Ya. Dia tak gigit. Betul. Betul dia tak gigit. Pegang. Alah jatuh. Dia jatuh. Tak apa. Sebab kotor. Dia tak gigit. Dia tak ada guna gigi. Dadah. Okey. Ni Kamalia try. Tak ada. Kau diam je. Jangan sangat. Lagi sekali. Kedua. Dia. Jangan jauh sangat. Kena bibir dia. Okey, guys, pembetulan. Ini bukan kuda. Yang tadi tu bunyi keldai ya. Ini keldai. Baby. Baby tu apa? Ini bukan baby ya. Dia lagi sebulan dah boleh kahwin. Ha? Dia pakai magic kecil. Sebulan lagi 2 tahun. Jadi sebulan dah boleh kahwin. Oh, ya ke? Tapi dia umur berapa? Jadi dah 3 bulan. Oh, 3 bulan. 4 bulan dah boleh kahwin. Tak boleh. Tapi dia macam cepat sikit. Oh, dia jenis mini tapi dia 4 bulan dah boleh kahwin. Itu pun sama juga kan? Ini bapak dia? Itu bapak dia. Ini yang kecil ni. Oh, ni bapak ni adik ni. Ini bapak dia.
Juga pak dia. Okey, ni baka daripada Nigeria. Sebabnya dia besar sikit. Besar sikit. Dia marah, dia marah. Lapar, dia lapar. Okey dah. Okey. Okey, kita sambung lagi perjalanan kita pusing-pusing. Ini adalah Mouflon. Okey. Dia besar tempatnya. Mari kita ke sana. Okey. Ini apa? Ni rusa. Ya ke rusa? Rusa. Apa ni? Sekejap saya tengok. Apakah ini? Mari kita lihat. Ni nampak macam kangaroo. Ini nama dia Patagonia Mara. Tapi macam rusa, macam bukan. Entah, saya takut salah. Ini adalah wallaby. Dia macam kangaroo. Tu. Hai. Hai, ada warna putih dengan warna nampak macam kangaroo kan? Dia kena tempat yang sejuk-sejuk sebab tu dia tak suka sangat panas. Tu dia lagi duduk lagi seekor. Tu. Nampak tak? Hai. Ada 3. Okey, dalam ni kita ada burung-burung dan juga merak tu tengah merak tu tengah terbuka dia punya tunya. Cantiknya. Meraknya. Hai. Cantiknya merak ni. Merak kayangan. Cantiknya wak. Boleh tak masuk? Ni nampak tak? Sorry lah. Cantik kan merak ni? Warnanya. Okey. Bawah ni ada besar ni? Ni? Besar weh. Benda ni tau. Gemuk kan? Dari tadi kat sini. Nampak tu. Seekor. Terkangkang. Nampak tak, dia terkangkang. Terbalik terkangkang. Tu, dia terbalik terkangkang tu. Dia tidur terbalik dah terkangkang. Nampak tak? Nampak tak, saya cuba naikkan. Tu dia. Dia terbalik dan terkangkang ya guys. Inilah perangai rakun. Ni tupai dia dah pusing-pusing. Burmese squirrel. Burma. Uish, terbalik kau. Nampak tak korang? Sekejap aku rekod daripada sebelah sini lah. Tu dia. Tu dia. Hai. Di luar ni kadang-kadang ada itik juga ya. So jangan risau. Tu ada satu angsa. Itu angsa tau, bukan itik tau. Tu, ni angsa. Dia memang satu ekor kat luar. Comel. Mari. Ni. Bagi ni boleh lah dik. Bagi yang ni yang dia dedak Carrot. Boleh bagi makan rumput lah. Rumput jangan bagi. Okey. Takut kang tiba-tiba tercekik. Ya ke? Dia makan rumput ke? Memang kita train dia bagi makan sayur. Rumput yang mana? Mana boleh? Sekejap awak. Saya bagi awak rumput dulu dik. Ni dik. Adik. Macam ni. Dia makan sayur lah. Kau mampu rumput itik pun makan sayur. Aku tak makan sayur. Kira. Aku. Tak ada, dia tak gigit. Teringat yang masa Arnab. Itu sebab ada gigi. Yang kat Sabah tu. Comel kan? Geram. Ayuh. Bukan terlepas kak? Ini apa? Burung apa? Aku rasa kaki burung aku hitam. yang sial ni boleh jadi kuat ni. Okey, mari kita pergi ke belah sana pula ya. Ni tempat lapang. Kita ada ostrich. Di belakang ni adalah ladang buah naga. Sebesar-besar ni. Okey. So, mari kita tengok ostrich. Weh, besar gila weh. Ostrich ni besar gila weh. Ini besar gila weh ni. Tinggi daripada saya. Ostrich. Daripada Afrika. Besar weh. Dia makan apa?
Emu lain, ostrich lain. Nanti kita tengok emu pula. Jangan dekat-dekat weh. Nanti kan tiba-tiba dia patuk aku. Tinggi ni. Okay, ni ayam laga. Dengar adik tu cakap. Ini ayam laga. Ini baka LHK. Leong Hankau. Bahasa Thailand. Ui, ada baka dia ya. Nampak tak? Tu ayam. Tadi ayam apa? Ayam telur. Ayam telur. Yang tadi tu kan yang orek-orek ni ayam telur. Itu ayam telur. Yang nak keluar ni ayam telur. Yang ni ayam laga. Dia suruh masuk sebab dah petang. Tu ayam mutiara. Nampak tak ayam mutiara? Dia hitam-hitam. Ada satu lagi tadi ayam. Ayam Belanda kan? Tu ayam Belanda. Kita tengok ayam Belanda. Ini ayam Belanda jenis babun. Ayam Belanda jenis babun. Ini ayam Belanda jenis babun guys. Ayam Belanda jenis babun. Sebab macam bontot babun lah aku rasa. Leher dia tu. Apa tak tu? Okay. Jalan nanti adik ni nak masukkan. Okay. Kita ke sini lagi. Ini untuk itik, angsa. Okay, masuk sini. Sini ada emu. Tadi emu tu keluar tau. Ni angsa. Kau tengok angsa dia besar. Ini angsa apa tadi adik tu cakap Yang yang kejar-kejar orang ke? Dia angsa baka lain sikit tau. Dia besar daripada angsa biasa. Yang lagi besar lah jantan. Yang kecil sikit tu betina. Tak ingat mana satu. Aku rasa yang lelaki tu kot. Yang jantan yang hitam tu. Yang betina yang putih sikit. Tadi dia merayau-rayau kat luar ni. Dia lepas kat sini jalan-jalan. Emu tu pun sama. Dia kejar orang tak? Tak ada. Tu emu. Ada satu kambing namanya kambing panjang. Ni besar. Dia macam Sophia. Besar gila tak? Ni macam Sophia tadi. Tapi ni lagi besar kot. Sophia tu kecil lagi. Siap kipas kau. Buat bulu dia tebal. Panas. Okay. Sophia nak masuk. Sophia ikut masuk. Sophia di mana-mana. Sophia akan berada di mana-mana. Sophia je ikut. Sophia. Oh ya ke? Patutlah. Tunggu. Tu maknya Sophia lah rupanya. Black nose sheep. Tapi Sophia ni lahir kat Malaysia kan? Sophia dia lahir kat Malaysia kan? Agak tu. Tu mak bapak dia. Ni Sophianya. Nak bagi makan. Tu besarnya. Makan. Kena kipas tau. Okey dah. Kita pergi kat tempat emu tu. Sini juga sebenarnya ada tempat untuk korang sewa macam cottage lah. Ada untuk camping macam tu. Rumah pun ada, kolam renang pun ada. Boleh kontak Abah Don. Ni emu. Bukan, aku tadi salah, aku ingatkan ostrich. Emu. Emu. Ni emu. Ostrich tadi besar gila. Emu kecil je. Tadi sudah tengok besar gila. Tengok dia makan apa. Dia makan apa? Daun je Daun, gedak, daun. Gaduh. Tengok dia makan daun. Biasanya dia akan jalan-jalan kat sini. Ni dah petang kan. Okay. So lepas ni kita nak pergi sana pula ni. Ada arnab. Mari. Sini Kamalia sini. Ni ada itik, ada angsa. Boleh sampai ke sini. Yang dalam belah sana ni kawasan-kawasan cottage lah. Dekat belah sana ada kafe. Tapi bakalan kafe tu akan dipindah ke sini. Okey, dia tengah buat. Ini apa namanya? Guinea pig. Dia guinea pig. Boleh pegang. Guinea pig. Comel gila. Boleh makan jugalah. Kau ingat tak yang masuk dekat apa tu? Bagi benda ni kan? Betul, bagilah macam ni. Kena rata. Kau punya tangan tu kata gigit lagi macam tu. Lari-lari.
Itulah mangkuk dia adalah. Takutlah kan nak bagi makan macam ni kat tangan. Nah, Oh, berkejar-kejar. Tak ada Oh. buang je lah mangkuk ni. Boleh. Makan Bagi je lagi. apa? Jap. Makan je lah. Bagi je. Jangan lari. Kita je ni. Tengok dia datang. Nak makan ke? Okay, datang makan. Dulu ada pengalaman dengan rabbit ni dekat Sabah. Kalau nak bagi makan atas tangan, kena tangan tu macam ni kan. Jangan macam ni kan. Nanti dia akan gigit area sini. Bentuk V lah tu. Kena macam ni. Okay. Okay, ini itik. Angsa. Angsa kan? Bukan, ini itik. Swan. Kalau penat boleh berehat di sini. Ni black swan. Okay, black swan. Oh, alah. Okay. Masuk. Ada lah masuk. Oh. Black swan. Keliling ni pun ada juga apa? Pokok buah. Ni buah limau ke apa ni? Tak tahu limau apa. Limau Bali. Limau Bali kot ni. Tu emu tadi. Kita pusing lagi. Ini tempat itik. Itik ya. Ni anak-anak itik. Tada. Dia suka main kat sini anak itik ya. Ada comel. No, ramai-ramai datang sini nak buat apa? Hai. Tak makanan. Dah habis dah. Ini wallaby. Tada, macam kangaroo. Dia kena tempat sejuk-sejuk sikit, redup-redup. Dia suka. Sebab dia punya habitat dia memang macam itu. Okey, wallaby. Okey, ni dia tengah makan, minum petang ya, makan carrot. Ui, dia kunyah tengok. Kunyah dia diam je. Dia kunyah diam je. Ya, nampak tak dia kunyah. Dia statik tapi dia kunyah. Dia kunyah tapi dia diam. Orang kata, orang Jawa kata Tok Maninah. Okey, ada tempat bergambar, banyak kot bergambar kat sini sebenarnya. Kalau tengok ada setiap kerusi tu, boleh bergambar kat situ lah. Wanted here. Mari sini. Cing. Ambil je. Cing. Comelnya. Ambil gambar. Ambil gambar. Okey, sekian saja lawatan kita di The Leisure Garden Sepang. Marilah datang beramai-ramai. Orang boleh tengok binatang. Haiwan-haiwan kecil-kecil ni boleh pet dia orang, boleh pegang-pegang. And then dekat sebelah ni ada cottage, boleh sewa. Dan juga ada cafe. Okey, beroperasi setiap hari kecuali Selasa. Alright. Bye.